Okey, sekarang kita akan sambung tajuk yang ketujuh. Kita dah sampai tajuk yang ketujuh, sikit je kan? Okey, iaitu imbuhan I ataupun bunyi dia I. Okey, dia ada dua keadaan, ditulis ya sahaja atau ditulis hamzah ya. Kita tengok ditulis ya sahaja dulu. Ia berlaku apabila akhir kata dasar selain A, O, U. Contoh yang pertama adalah perkataan kasihi. Okay, dia kata apabila akhir kata dasar. Kata dasar tu apa? Kata dasar itu adalah perkataan asal dia sebelum ditambah huruf I. Okey. Jadi kata dasar dia adalah kasih. Dia kata akhir. Akhir. Yang mana huruf akhir untuk kata dasar ni? Yang ni. Yang warna biru ni. Okey. Kasih. Yang paling akhir adalah huruf H. Jadi, dia selain daripada A, O, U. Untuk I ini, kita kena tulis huruf Ya. Okey, nampak tak? Jadi, kasihi dalam tulisan Jawi, kaf alif, sin ya, ha ya. Kasihi. Macam tu juga untuk contoh yang kedua dan juga contoh yang ketiga. Okey, sekarang kita tengok yang ditulis hamzah ya apabila akhir kata dasar huruf A, O, U. Okey, yang tadi ya apabila selain kata dasar dia A, O, U. Tapi bila kata dasar dia A, O, U, kita kena tulis hamzah ya. Sekarang kita tengok contoh. Contoh yang pertama, ditemui. Kata dasar dia adalah temu. Temu, huruf akhir dia adalah U. Betul kan dia kata U? Okey, jadi kita kena tulis hamzah ya untuk imbuhan yang ditambah. Itu I. Okey, I ini adalah hamzah ya. Ditemui dalam tulisan Jawi di, dal di, te, ta te, mu, mim waw, i, hamzah ya. Ditemui. Okey, sama juga macam contoh yang kedua dan juga yang ketiga. Okey, ada warnai, hargai kan? Warnai contoh macam budak lelaki sedang mewarna. Dia mewarnai apa? Mewarnai contohlah kan. Kertas lukisan. Okey. Contoh dah selesai. Sekarang kita sambung tajuk yang ke-8. Imbuhan an. Bunyi an. Okey. Imbuhan an ni kita boleh tulis alif nun, hamzah nun dan juga nun. Contoh. Okey, kita tengok yang mana dulu? Kita tengok alif nun dulu. Okey. Kita tulis alif nun bila akhir kata dasar huruf O dan U. Contoh, tujuan. Okey, kata dasar dia adalah tuju. Okey, huruf akhir dia adalah U. Jadi, kita kena tulis imbuhan an ini alif nun. Okey, tujuan dalam tulisan Jawi tawatu, jim waw ju, alif nun an. Tujuan. Sama juga contoh yang kedua, bantuan. Okey, sekarang kita tengok apabila ditulis hamzah nun ketika kata dasar dia huruf A. Contoh yang pertama, binaan. Okey, bina kata dasar dia. Huruf akhir dia A. Jadi, huruf imbuhan A dan juga N adalah hamzah nun. Jadi, binaan dalam tulisan Jawi, baya bi, nun alif na, hamzah nun an. Binaan. Sama juga macam keadaan. Okey, keadaan ini macam sebelum ni kita ada belajar tentang apabila adanya perkataan ke, macam mana kita nak tulis huruf hamzah. Okey. Kita teruskan dengan ditulis nun sahaja bila akhir kata dasar selain huruf A, O, U. Contoh, tulisan. Kata dasar tulisan adalah tulis. Huruf akhir dia adalah S. Selain A, O, U kan? Betul tak? Jadi, an itu adalah nun sahaja. Tulisan dalam
tulisan Jawi ta waw tu lam ya lin sin nun san tulisan. Macam tu juga untuk contoh yang kedua. Okey, sekarang kita sambung tajuk yang ke-9. Kaedah huruf K, iaitu kaf dan juga qaf. Sekarang kita tengok untuk perkataan bahasa Melayu, awal suku kata kita guna huruf kaf. Akhir perkataan kita guna huruf qaf. Okey, kita tak nampak lagi kan? Contoh yang pertama, pokok. Dalam pokok ni ada dua suku kata. Suku kata yang pertama, po. Suku kata yang kedua, ko. Okey, dalam ko ni ada dua K. Dia kata awal kita letak huruf kaf. Kaf. Akhir kita letak huruf qaf. Jadi pokok dalam tulisan Jawi pa waw po, kaf waw qaf ko. Pokok. Kan? Pokok warna hijau. Contoh yang kedua. Katak. Katak ada dua suku kata. Dan dia berada di awal dan juga akhir. Awal kita letak huruf kaf. Okey, akhir kita letak huruf qaf. Okey, jadi katak dalam tulisan Jawi adalah kaf alif, ta qaf ta. Katak. Okey, ni katak ni comel kan? Macam tu juga contoh yang ketiga untuk bilik. Dia berada di akhir. Jadi huruf K itu adalah huruf qaf. Alright. Sekarang kita tengok untuk perkataan bahasa Inggeris. K akan ditulis kaf sahaja. Contoh kan? Ini kata pinjaman bahasa Inggeris ni. Klinik, teknik, kek. Kita tengok klinik. Ini adalah kata pinjaman bahasa Inggeris. Jadi, ini ada dua suku kata dan ada dua K. Ejaan klinik dalam tulisan Jawi, kaf lam ya kli, nun ya kaf ni. Klinik. Contoh juga untuk teknik dan juga kek. Sekarang kita dah habis tajuk yang ke-9. Kita tengok tajuk yang ke-10. Hukum AHA. Okey. Apa tu hukum AHA? Untuk bahasa Melayu jadi, maknanya A dan H itu dalam satu perkataan. Vokal A sebelum H tidak ditulis alif. Okey, kita tengok contoh. Contoh yang pertama, usaha. Ada A yang ni kan? Ada H yang ni. Jadi dia kata vokal A sebelum H tidak ditulis alif. Kita kena sentiasa ingat A dalam tulisan Jawi adalah alif. Tapi ada dalam keadaan tertentu alif tidak perlu ditulis. Antaranya inilah hukum AHA. Okey. Jadi usaha dalam tulisan Jawi U alif waw U sa sin sa ha alif ha usaha. Okey. Yang seterusnya maha. Okey, maha mim ma ha alif ha maha. Bahana. Ba ha alif ha na nun na. Bahana. Nampak tak? Untuk hukum AHA ini. Okey. Untuk tajuk yang ke-10, kita berhenti setakat ini dulu. Kita akan sambung video yang ke-4 untuk tajuk yang ke-11. Okey.